Itu waktu kita sambung balik. Tadi cakap footage. Kan dalam teater, pentas, barisan pelakon semualah. Kan anak sini lain. Lepas tu kita ada letak skrin layar untuk buat footage lah, tunjuk sebelum pelakon-pelakon lain keluar ke atas pentas. So untuk footage kita ada buat rakaman lah sebelum ni. So waktu tu pun macam-macam gangguan juga. Waktu tu saya pun scene saya tak berapa banyak sangat dialog. So saya membantu lah sebagai kru untuk buat footage tu juga. So waktu syuting tu bang, tak payah cakap bang, lampu kita orang, lighting asyik kelak-kelip banyak kali. Padahal penuh kan? Bukan, kita pakai sos daripada ni, elektrik. Power source kan dia replay kan? Yes. Kita orang sampai tukar fuse lah, kita orang punya soket tu. Tukar. Replay. Dah okey. Memang lighting dia memang okey, tak ada masalah. Lampu ni tiba-tiba klip. Maksud tu lighting memang sampai edit. Memang mengamuk lah. Sebab apa? Kita nak syuting tapi dia kacau lighting. Faham tak? Menyusahkan tau. So orang sampai level mengamuk. Okay, waktu tu nak tangkap scene pocong lah. Pocong pink. Okay? Pocong pink kalau boleh nampak ni. Pocong pink ni. Scene dia muncul dalam kereta. So waktu tu pun ni pun sama juga. Pun dah rasa lain macam. Tapi ni saya cerita based on saya punya point of view lah. Waktu tu lampu kelak-kelip. Sangat banyak kali. Saya ingat kan mungkin wiring short ke apa kan datang tak ada. Memang. So Eddie sampai marah. Okay. So bila Eddie dah marah, benda tu memang literally orang tahu benda tu ada kat situ. Sebab lampu tu macam tak make sense langsung berkelip-kelip. Banyak kali. Tak logik kan? Tak logik. Padahal support the electric kan? Yes. So bila kena kacau tu, Eddie pun dah dia pun rushing kan, nak kena balik malam tu juga ke KL. So dia marah benda tu. Okay, bila dia marah bang, tahu benda tu buat apa bang? Benda ni sangat menakutkan lah. Okay, pocong ni dia akan ada satu scene, dia akan muncul tiba-tiba dalam kereta. Okay, so pelakon ada 2 orang ni, dia memang duduk depan kereta, pocong duduk belakang. So mesti pakai mic tu. Ada seorang pelakon ni, saya lupa nama brother ni, pegang-pegang sikit. Dia punya mic yang magnet tu hilang selama setengah jam bang. Kita mencari, menggeledah dalam kereta. Tak jumpa bang. Test mic. Hello. Semua Bateri dia tu. Bukan. Ni bukan bateri habis bang. Kalau bateri habis kita orang test mic tau. Hello testing cakap dalam kereta. Buka play balik lagi orang. Dengar. Dengar. Tapi mic tak ada banyak. Kita dah geledah kereta tu. Kau bang. Selepas setengah jam. Tak dah baca apa-apa. Tak miss call. Kalau boleh miss call, kita miss call bang. Apa tahu punya jadi? Clip mic yang magnet tu melekat betul-betul dekat frame pintu kereta. Kan? Pintu kereta kat frame atas tu kan? Kat situ, besi tu. Padahal kita orang dah tutup pintu tu banyak kali. Dah kereta tu, tutup tu. Kalau logik kalau kita tutup pintu, confirm lah. Mesti tak pecah ke? Mesti ya. Mic tu akan kita dengar macam sangkut kan, nak tutup pintu tak dapat. Ni dah banyak kali bang. Tiba-tiba muncul clip mic yang magnet tu dekat frame pintu tu. Cantik. Kita orang tu macam tabah kita tahu lah ni gangguan dia kan, kacau kita, layan je lah. So angkat, sambung balik, buat shooting tu biasa. Okay, dah habis settle shooting, waktu kemas dia agak ngeri sikit. Sebab apa? Masa tu lighting dah ada ni, lighting semua dah kemas. Kursi ni lah, kursi ni kita angkat. Tiba-tiba kawan saya ni, dia dah habis, dia jadi bocor lah tu. Dia dah buka semua, dah pakai macam baju biasa lah, nak balik dah ni. Tiba-tiba bang tengah kemas-kemas, walaupun ada satu cecair lendir bang, betul-betul depan kepala dia, betul-betul atas kepala dia. Saya masuk macam ni, tengah kemas-kemas, saya nampak abang Darah ke apa? bukan, satu lendir yang sangat duduk sinar. Ya. Bukan putih, duduk sinar. Macam air kosong je ni, duduk sinar tapi dia lendir. Jatuh daripada atas pokok. Masa tu yang kawan saya ni terkejut, bundu ni. Dia pun angkat. Saya dapat mata ni depan dia. Dia angkat, dia bau. Wah, busuk. Masa dia bagi saya bau. Saya pun astaghfirullahaladzim, ni busuk gila ni. Tengok atas pokok kan, malam. Ada apa-apa ke? Ada binatang ke? Tak ada. Saya dah cakap dengan dia, tak apa. Kau selawat, bagi mustandas, lepas panggang semua selawat. Kita balik jom, tak pergi. Tak tahu lah. Dia terlalu bang, lendir duduk sinar. Lendir lah. So saya lepas borak-borak kan, kita nak balik kan, balik. So kita orang balik ke hotel, kita orang balik. Masa tu
dekat lagu, bukan lagu Perdana, apa lah saya hotel, saya lupa nama dia. Kita tak terus masuk hotel, tak, kita lepak kat lobby. Sebab apa? Sebab kita dah nampak tanda tu. Sebab literal tu adalah MD. Lepas tu cerita dekat Eddie. So memang gila lah. So lepas tu dah kemas pun masih kat dia mengikut lah, boleh rasa lah. Kalau makan tu apa tu? Kalau boleh jadi tak? Kuat dari macam badam. Betul, saya pun fikir macam tu masa tu. Kan? Tapi sebab bau dia busuk bang. Oh tak jadi. Busuk tu yang jadi Ah. jarak tu. Betul. So tu lah yang berlaku lah kalau ikut kan. Yang saya personally saya nampak dalam mata saya sendiri itu. So walaupun cerita Sedengan tu ni alhamdulillah pecah panggung, okey, kita punya ni. Tapi kisah di sebaliknya yang daripada side saya itu yang berlaku depan mata dia sebiji. So lepas ni rasa serik lagi nak jual teater. Saya takkan serik kan. Sebab tu pengalaman yang saya apa, yang bukan semua orang boleh dapat. So lepas ni aku kata kalau hantu kacau kau kan. Mhm. Lepas ni aku kata kau pula kacau hantu kan. Kalau boleh buat macam ni bang, boleh buat je tu. Cuma bang, satu Jadi benda toyo lah. pun boleh tak? Tapi Kan? tu lah Toyo ni yang belah sana dia kerja dia cari duit kan. Curi duit. Saya tak kaya susah nak sendiri. tak syok. Tak syok Tu lah. lah. Aku nak kacau ni tak henti pun tu nama tak henti lah. Kalau tanya saya Kan? akan berlakon lagi ke tak bang? Ha. Dalam cerita tu dengan pengalaman saya ni. Saya tak ada masalah. Tak masalah. Tak ada masalah sebab saya akan tu benda je. Dia pun makhluk, kita pun makhluk. So kita tak ada reason untuk takut pada dia, malahan kita kepada atas. Simple as that. So pada producer kat sana nak buat cerita hantu tu, nak buat seram, jangan risau, panggil dia. Saya okey, insyaAllah. Bukanlah kata saya berani sangat tak ada lah kan. Tapi insyaAllah saya yakin kuasa yang di atas lagi kuat. Sebab kita ni pun makhluk saja. Saya aman. Baiklah cerita seram di bulan puasa ni. Kalau anda ada cerita seram yang boleh dikongsikan, boleh kita join Betul. cerita PMTP. PMTP. Yang begitu. Ada lagi bulan puasa? Bulan puasa, okay, ada banyak. Cuma saya nak share benda tu macam dia. Ada benda yang saya cerita pada public tu je lah. Sebab ada yang sangat kontroversi actually. Tu kita buat di sisi lain lah, boleh. Sebab dia berkaitan, okay, dia kata pasal gangguan ni bang. Dia bukannya sesimply kata pocong ke tak. Sihir pun bukan gangguan juga sebenarnya. Okay, gangguan ni saya sharing sedikit lah apa yang saya tahu kan. Gangguan ni bukan datang daripada daripada luar je. Contoh kita balik malam, kita kena kacau kan. Itu gangguan luar. Kedua, gangguan yang dihantar oleh orang. Ketiga, Gangguan kat office lah. keturunan. Betul kan? So benda-benda yang memang ada dalam family. So tu ni lah saya boleh kategorikan lah, ni siapa yang saya faham. Ada 3 jenis gangguan. So sihir tadi mana? Yang dia gangguan yang dihantar oleh orang. Yang paling bahaya lah. Tu tak ada lah bagi saya. Efek kesihatan lah kan. Betul. Kan? Dia bahaya, betul bahaya. Cuma macam saya cakap lah, ada certain benda kita tak boleh cakap sebab sakit ke sihat kita ni pun daripada dia juga betul. Betul lah. Dia yang izinkan, dia yang bagi kita sakit pun orang cakap penawar dosa betul. Penghapus dosa. So kalau kita kena sakit oleh gangguan yang dihantar oleh orang, basmul adalah sihir, jangan itu adalah kifarah. Allah tengah ujian ya. Allah tengah nak cuci dosa kita bila benar. Itu je. Dan kita pula sebagai orang Islam, ini saya pesan pada orang yang melihat video ni, jangan kita terfikir sesekali pun even kita dah kena sihir, jangan kita fikir untuk menyihir orang. Even niat sedikit pun nak sihir orang pun dah habis lah. Dah jatuh syirik lah. Syirik ni ada 2, syirik kafir dan syirik jali. So saya tak nak sebut, boleh cari sendiri. Saya tahu term tu. So kena, jangan terfikir. Even tak niat pun jangan. Sebab apa? Terus jatuh syirik. So kita berjaga-jagalah dengan kita punya pemikiran dan juga kita punya perasaan. Kita selaraskan dengan ilmu Islam. Okay, jadi untuk sembang seram di bulan puasa ni kan, bulan puasa tak ada jin dan hantu. Sebenarnya ada juga. Ada. Jadi itulah seram ni. Macam mana? Okay. Sama dia. Ada niat nak cari buat paranormal, cari bulan puasa. Hmm, Paranormal bulan puasa ada. Okey, sejujurnya lah, sejujurnya bang, saya memang nak tengok benda tu. Okay, jangan ada. Tapi ada seorang sahabat saya pesan. Dia kata dengan saya, jangan. Sebab apa? Kalau kau tengok, kau nampak muka dia akan terpahat dalam ingatan kita, memori kan. Sebab benda tu tak selalu nampak. Kalau dah nampak, lain tau. So dia akan terus
pasak dalam otak. So better je nampak. Nampak ada kecil tak apa. Ha. Dah biasa. Ha, betul. Biasa. Tak Betul. rasa apa dah. Yes. Tiba kita besar, tiba-tiba nak tengok benda tu. Ah. Nak tengok baru pun menyesal. Lambat lah. Nampak lah kan? Betul. So tu dulu lah saya sebelum sahabat saya pesan pada saya kan. So nak kata saya berani sangat? Tak bang, bukan dia sebab berani. Dia mau kepada curiosity. Curious. Nak ambil tahu tu. Tapi bila ambil tahu benda tak patut tahu kan bahaya. Tahu. Untuk itu okey lah. Betul. Nak cari duit lebih kan masuk. Tapi jangan sharing kan. Tapi jangan tak boleh pun. Kita Nombor ekor lah. Kaya kan nombor. orang panggil apa? Minta. Minta nombor ekor. Bagi kuning kan. Ya tu. Puja-puja semua tu kan. Tu semua dah amalan kurafat sendiri lah tu. Betul kan. Kita rezeki ni memang kena percaya beratas je kan. Kita yakin, kita buat. Tapi ada yang syirik kan. Pergi kat kubur minta nombor ekor lah. Mana? Mana? Ada. So Kalau Cina tu tak rasa tak okey sangat. kalau Cina saya tak lihat lah. Tapi betul. orang Islam itu ni Betul. pergi minta nombor ekor kat kubur lah. Betul. Itu yang kadang-kadang kita sedih lah. Konon-konon kubur keramat lah. Kalau kita tengok kita kat keramat. Tapi macam mana? Itu semua bergantung pada apa? Tahap iman seseorang. Kita tak tahu kan macam mana. So kita boleh bagi pesanan je lah. Kita tak boleh ubah seseorang tu, tapi kita boleh bagi pesanan. Tak elok lah pakai. Betul. Kerja nak kena. Kerja lah. Nilai-nilai nak kat raya ni. Nak masuk dalam bahasa kita, minta lah kat dia. Doa banyak-banyak, okey? Usaha. Usaha betul. Betul. Kita ikhtiar habis. Kalau duduk saja tak dapat apa, memang tak dapat lah. Tak dapat. So kita buat je apa yang ada. Sebab kita ni sebagai hamba ni, memang satu je kita minta adalah usaha. Buat je lah. Sebab Allah dah cakap manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti akan berhasil. So kita jalan terus, okey? Sebab tu kita tahu tarikh lahir kita, tapi kita tak tahu tarikh mati kita. Betul. Bila kita tak tahu tarikh mati kita, kita kena buat amalan yang baik lah supaya kita mati tu ada pahala. Betul. Ada Saham akhirat. saham akhirat. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu esok kita mati kan, confirm kita nak yelah pergi suku pergi sembahyang kan. Betul bang, sekarang pun dah azan maghrib kan ni. So kepada penonton semua, azan dah maghrib. So kita sambung lagi. Jom kita buka puasa. Jom kita buka puasa. Silam. Ngam-ngam apa? Yang maghrib. Ngam-ngam.